Pada malam ini, skuad Harimau Malaya akan bermain menentang pasukan Laos pada perlawanan kedua kelayakan Piala Asia 2027. Misi wajib menang malam ini kerana Harimau Malaya boleh mengutip 12 mata dan selangkah kaki lagi ke Piala Asia. Sekiranya Harimau Malaya menewaskan pasukan Laos malam ini, skuad negara kena naik ke ranking FIFA 118. Malaysia bakal menghadapi cabaran Laos tanpa kelibat 3 tonggak. 3 tonggak tersebut ialah Richard Chin, Dominic Tan dan Endrick Dos Santos yang cedera. Sebelum ini, jurulatih Harimau Malaya, Peter Klamovski memaklumkan, Endrick antara pemain yang masih belum cergas sepenuhnya akibat kecederaan. Hal ini turut disahkan Zul Helmi, wartawan Astro Arena, apabila Endrick dilihat tidak mengikut latihan penuh Harimau Malaya. Ketiadaan 3 pemain ini dijangka mendorong Peter Klamovski membuat pelan lain bagi memastikan Malaysia meraih kemenangan di SNBJ. Terdapat beberapa potensi yang bakal terjadi sekiranya Malaysia berjaya menewaskan Laos. Malaysia kini berada di tangga teratas kumpulan selepas merekodkan 3 kemenangan awal dan mengumpul 9 mata secara keseluruhan. Sekiranya menang malam ini, Harimau Malaya akan kutip 12 mata penuh dan bakal berada di top of the group. Dengan 12 mata kita dapat, kita boleh dikatakan sebelah kaki ke Piala Asia. Selepas mencipta kemenangan 3-0 ke atas Laos, Harimau Malaya mahu cipta kemenangan besar lagi malam ini. Namun, jangan pandang mudah cabaran Laos, kerana pemain mereka juga agak bagus. Jurulatih Laos, Ha Hiok Jun berazam membantu pasukan Laos melakar kejutan untuk menewaskan pasukan Malaysia. Hiok Jun mendedahkan Laos sudah belajar daripada kesilapan dalam aksi sebelumnya. Beliau percaya ini akan membantu pasukannya memberi persembahan lebih baik selepas ini. Kata jurulatih Laos, seperti yang kita tahu, Laos tewas 3-0 kepada Malaysia dalam aksi sebelumnya. Ada banyak perkara yang dianalisis daripada perlawanan berkenaan, tetapi Malaysia pasukan yang lebih kuat. Pasukan Malaysia telah membuat pemain